ride kali ini agak berbeza. Orang kata Gunung Ledang bukan sekadar gunung. Di balik kabusnya tersembunyi satu kisah lama tentang cinta, ujian dan seorang puteri yang hilang dari dunia manusia. Dan aku seorang penunggang biasa. Tapi hari ini aku bukan sekadar ride. Aku dalam misi mencari puteri Gunung Ledang. Laluan ke sini penuh dengan siku tajam, macam kisah cinta hang tuah yang tak pernah sampai. Tapi aku teruskan, sebab kadang-kadang yang kita cari bukan jawapan, tapi perjalanan itu sendiri. Dulu 7 syarat diturunkan, semua ditolak. Hari ini aku datang tak bawa harta, cuma jiwa yang ingin tahu, masih adakah engkau, wahai puteri, menunggu di puncak sunyi ini? Gunung Ledang, kau simpan 1000 rahsia. Tapi aku tetap ride ke sini, sebab dalam setiap kelok jalan aku rasa bisikan legenda. Tanpa diundang, seumur masa tercipta. Ia datang bagai sakti, bagai menyaksi mekar kembang pagi. Cinta datang dengan senyuman, panasnya membakar mentari. Wajah yang tergambar tak akan terpudar dari hati insan yang fana ini, yang fana ini. Assalamualaikum. Ini kita berada di tempat yang menarik untuk bergambar tu, di belakang tu. Tu Gunung Ledang. Memang laluan ni memang viral, cantik lah dari sini. Tengok view dia. Tu dia lurus je. Nampak tu Gunung Ledang tu, cantik subhanallah. Jom layan video yang saya sediakan. Saya sempat naikkan drone. Aku serahkan jiwa dan ragaku, Menantimu walau sengsara, jika ini ketentuannya. Mungkin aku tak jumpa sang puteri, tapi aku dah temui sesuatu yang lebih bernilai. Ketenangan, semangat dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. jadi milikku. Bila sampai waktu, kita akan bersama. Perjalanan ini diteruskan lagi. Biarlah misteri puteri Gunung Ledang menjadi satu legenda yang terindah di Johor. Gembara diteruskan dengan menerokai laluan-laluan yang cantik di Johor. Serahkan jiwa dan ragaku, menantimu walau sengsara, jika ini ketentuannya. Jika ini hakikatnya, aku serahkan
Melintasi laluan Jalan Kampung Raja sangat menenangkan. Kereta berada di laluan tinggi. Nun jauh di sana kelihatan keindahan Gunung Ganang di Johor. Setelah mengharungi laluan hampir 1 jam dari Ledang, saya memasuki Jalan Labis dan mengambil keputusan untuk berehat bagi menikmati makan tengah hari. Alright, kita berhenti berehat di Aci Gold Cafe. Tengok apa menarik ni. Okey, ni dekat dengan Lepagu. Sini ni dekat Dunia Pertanian. Aci Gold Cafe. Mari. Menarik. Si kupu ayam berempah. Penyek tu pecel lele eh? Aku tak satu lah. Sedas. Ada kembung. Boleh kembung? Satu. Yang besar sikit Ikan. Minum lunch kita ini. Asam pedas Johor. Air kelapa. Aduh, kelapa dia sejuk. We'll try. Okay. Gipi ada gipi. Gipi pisang. Gipi pisang. Apa yang gipi? Ini sengai. 18. Destinasi saya seterusnya ialah ke Pontian. Saya akan lalu ke sebuah jambatan yang cantik. Dari jambatan tersebut kita akan melihat pelabuhan Tanjung Pelepas. Sebelum tu saya singgah sebentar di rumah rakan saya Sabri, yang beliau menetap di sekitar Kulai. Ini rakan saya Sabri. Alhamdulillah beliau sihat setelah lama tak jumpa. Jadi saya teruskan perjalanan ke Kulai River Bridge. Inilah laluan ke jambatan Sungai Pulai. Jambatan ini panjangnya 7.9
5 km dibina dengan kos RM800 juta. Mula dibina pada 2017. Jabatan Sungai Pulai menghubungkan Gelam Patah hinggalah ke Tanjung Bin Pontian. Jabatan ini memberi laluan terus dari pelabuhan Tanjung Pelepas ke Tanjung Bin. Kita berada di Jambatan Pontian. Ni Jambatan Pontian. Di belakang dia, oh subhanallah, cantik juga. Lawa view dia. Belakang tu Tanjung Pelepas. Ini nak menghala ke Pontian ataupun Tanjung Piai. Ni Tanjung Pelepas. Lawa tak? View dia. Itu daripada tadi saya daripada Iskandar Puteri. Nampak sana. Lawa cantik. Lawa view. Nampak ada boat tu. Cantik. Ni sana kapal. Kapal tu pula kapal apa? Mungkin stesen Jana Kuasa lah. Pelangan daripada atas. Alhamdulillah cuaca cerah pada hari ini dengan keindahan Tanjung Pelepas dan juga Jambatan Sungai Pulai. Sangat mengasyikan dan juga nun terbentang keindahan Selat Melaka. Saya juga disapa oleh riders yang lalu bersama pasangannya.
Makan. Kita ada share. Dua Apa ni? Kita berada di German Pine Cafe. Macam menu. Kita try jap air jusnya. Ni ada fasiliti, ada German kopi Pontian. Dia kata di sini German Din. Belakang sana Jerman, Paris Jerman ni bukan Jerman. Cantik dapat view lawa. Kita boleh solat kejap. Lokasi German Pine Cafe ni tidak jauh daripada jambatan Sungai Pulai tadi, hanya 10 minit saja. Memang sesuai untuk bikers datang santai-santai menikmati makanan. Dan juga anda menu utama dia boleh juga bawa family tadi dah minum untuk menikmati nenas di sini. Dia bagi buah. Ni rasa mari cuba dah set yang penyet. Nenah. Alhamdulillah selesai menikmati makan tengah hari saya. Perjalanan diteruskan melalui perkampungan ataupun desa-desa yang juga indah, cantik, dan alhamdulillah cuaca hari ini menyebelahi saya. Selesai sudah misi mencari sang putri Gunung Ledang. Bukan sang putri yang ku cari, rupanya keindahan alam dan juga maksud yang tersilat di dalam keindahan ciptaan Tuhan ini. Laluan yang dilalui juga sangat cantik dan juga ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa di video akan datang.